Kau ni ingat aku ni, aku akan kopek kupas satu. Belajarlah daripada Iran, hantar drone dulu. Farhaj sangat tidak sukakan Saifuddin. Sebab itu kalau ingat dalam setiap kali ada reshuffle kan, dia mesti ada keluar cerita pasal apa nama ni, kan setiap kali ada reshuffle dia mesti ada spekulasi gosip yang Saifuddin akan digugurkan. Salah satunya ialah kerana Saifuddin memang tak selesa lah dengan Farhaj kan. Yang ini juga, ini cerita yang saya mungkin belum pernah sebut sebelum ini lah. Ingat tak dulu pemilihan PKR, bila dia dah kecoh itu, maka Izzah minta nak jumpa saya. Yalah, saya rasa hormat kepada Saifuddin lah. Sebenarnya kan kami kenal lama, berpuluh tahun kenal kan. Jadi walaupun saya memang dah tutup buku kan, tapi sebab out of respect for him, dia mengayu kata jumpalah kat rumah dia. Saya pergilah jumpa kan. Kan Izzah offer untuk menjadi timbalan presiden dilantik kan. Yang aku belum pernah cerita sebelum ini. Oh, ada lagi? Ada. Kau ni ingat aku ni, aku akan kopek kupas satu. Belajarlah daripada Iran, hantar drone dulu. Jangan hantar misal terus kan. Ialah alasan kenapa Izzah mengayu kita mesti bergabung, Raf, untuk menyelamatkan parti. Sebabnya ialah alasan Izzah minta aku bergabung dan menjadi timbalan presiden dilantik itu ialah kerana kita mesti bergabung untuk melawan Farhaj dalam parti. Kerana kalau tidak, Farhaj ni dah kawal semua, dia tentu semua, dia gitu gini semua kan. Dan dalam pemilihan akan datang dia akan bertanding sama ada timbalan presiden atau naik presiden, dan dengan kuasa dan duit dia semua itu, maka dia akan ambil alih parti dan rosaklah parti kita. So Izzah ada di sebelah kiri aku duduk kat tengah, Saifuddin di sebelah kanan kan. Aku dengar je lah Umpam Izzah cerita. Aku dengar. Aku ingat ayat aku kot. And then Saifuddin cerita lah. Saifuddin meluahkan perasaan dia tentang Farhaj, tekanan, pengaruh semua ni dalam PDRM, dalam kontrak semua ni gini kan. Umpam cerita kan. Aku ingat mesyuarat itu berakhir dengan punchline aku. Punchline aku kata, aku tak faham ni. Izzah ni anak Perdana Menteri. You anak Anwar Ibrahim. Saifuddin ni Menteri Dalam Negeri. You kata ini ada macam-macam yang Farhaj ni yang perlu disiasat semua ni. Buat apa kita nak ambil jalan panjang, nak bergabung, nak berlawan Farhaj untuk nanti? Saifuddin, you pergi tangkap je lah Farhaj. Kan? So, saya kata, boleh, tapi dengan syarat Anwar Ibrahim bagi. So aku tanya, kata kat Izzah lah. Itulah cerita dia kenapa mesyuarat itu akhirnya gagal.